Jaga. Jaga masih hari ni. Jaga. Jaga. Welcome back to Tech Hikers Channel. Hari ni kita orang akan bawa korang layan satu trip yang santai tapi padu. Korang pernah tak rasa macam nak lari jap daripada hiruk pikuk kota, tapi tak nak pergi jauh sangat? Kali ni jom ikut Tech Hikers pergi ke Hidden Gems yang terletak di sepadan Selangor KL. Kita hiking ke Bukit Batu Condong dan air terjun Batu Asah. Lokasi dia dekat dengan Kampung Kemensah. So, apa tunggu lagi? Jom. Sebelum mula melangkah masuk trek, kita orang buat briefing sekejap untuk line up pasal laluan dan keselamatan. Permit pula, kita orang memang dah apply siap-siap dari awal supaya perjalanan berjalan lancar. Ingat, pastikan ada permit. Hai. Okay. Sekarang kita berada di camp ATV. Kejap lagi kita akan bergerak menuju ke puncak Bukit Condong. Lepas settle semua, baru kita orang gerak. Itulah di antara muka-muka line up padu kita untuk hari ini. Okay, hari ini Tech Hikers akan teruskan eksplorasi ke Bukit Batu Condong dan air terjun Batu Asah. So hari ni kita line up ada 15 orang. Sepatutnya 19 tapi 15 yang dapat ada. InsyaAllah kita teruskan perjalanan. Sekarang kita parking, kita untuk park, untuk selamat kita park dekat sini lah. Zone combat zone. Ada hari sukan. Mula-mula tu kita akan layan trek Tanah Merah sekejap dan lepas tu kita akan sampai ke kawasan laluan Pohon Buluh. Laluan buluh kat sini memang redup dan mendamaikan. Tapi masa laluan buluh ni korang kena berhati-hati sikit sebab ranting-ranting buluh yang melentur rendah tu boleh tahan tajam. Silap gaya boleh terkena muka atau kena mata kalau tak alert. Untuk info korang, trek ke puncak ni tak adalah panjang sangat, dalam 1.1 km macam tu je. Tapi corak trek dia mula berubah jadi jenis batu kuarza yang bersilang dengan akar pokok bila dah nak sampai ke puncak nanti. Dalam trip kali ni pun ada juga line up yang terkena pohon buluh. Nasib baik ada first aid. Rasa pada itu dia buluh kuman. Kau tak ambil tak? Jadi pesanan ikhlas daripada Tech Hikers, kalau korang masuk hutan, tolonglah bawa first aid sebab kita tak tahu malang tak berbau. Ke kawasan berbatu ke atas tu, trek akan terus memacak tanpa henti. Siap ada kawasan yang korang perlu memanjat menggunakan tali. Bila dah sampai ke kawasan ni, maksudnya korang dah nak sampai ke puncak. Abang Zul say hi. Hai, alhamdulillah sekarang kita dah sampai ke puncak Bukit Batu Condong. Bukit Batu Condong. Wow. Lepas ni kita pergi ke second peak. Second peak, ada second peak. Ada, situ redup sikit. Apa sejarah apa tadi? Apa sejarah Bukit Batu Condong? Okey, Abang Zul. Okay, dulu batu ni tegak, sekarang dia dah condong. Itulah sejarah. Sebenarnya, Bukit Batu Condong ni adalah sebahagian daripada formasi banjaran Kuarza Klang Gates, iaitu banjaran kuarza tulen yang terpanjang di dunia. Sebab tu puncak dia jenis skeletal, tak ada tanah dan dipenuhi dengan batuan kuarza yang tajam. Tapi dari atas ni korang boleh nampak pemandangan saujana hijau banjaran Titiwangsa dengan empangan Klang Gates yang view dia memang padu.
Kita dah sampai mana? Bukit Batu Condong. Nampak tak signage tu? Kat sana. Cakap I nampak macam influencer tak? Mana drone? Kejap. Baru Cakap selamat, Drone baru sampai. selamat pagi. sampai. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita sekarang berada di puncak Bukit Batu. Betul? Bukit Batu apa? Batu putih. Conggong, betul dek. Conggong. Itu macam mana? Cantik. Open my eyes. But no. Apa perasaan dah berjaya sampai? Happy. Bagus. Mantap dek. Teruskan. Dia buat apa? Kari dah boleh jual. Bagus. Hi everyone. Kita dekat peak yang ketiga. Sekarang pukul berapa? 11. 10. Sekarang pukul 10. 9 minit. 9 minit. Tari. Congratulations. Tari. Cerita je apa yang berlaku tadi semua. Jangan apa-apa. You jangan tutup. Okay, sekarang kita dah berjaya sampai puncak. Sekarang kita on the way ke air terjun Batu Asah. Jadi kita dah pergi first peak and second peak untuk Bukit Batu Condong. Sekarang kita teruskan perjalanan perjalanan ke air terjun. So untuk ke air terjun ni, track dia macam ni lah, santai je. Ini sebenarnya ada laluan ATV sebenarnya. Jadi yang ni agak santai lah. Okay, jom kita jumpa nanti di air terjun. Goku yang dalam anime tu. Tengok. Haa, dia tu? Badan dia berasak. Hi guys. Welcome back to my channel. Sekarang kita on the way pergi sungai. Diego! Diego! Handphone? Handphone ada tak? Tak jatuh? Jaga-jaga. Sampai-sampai je tengok air dia. Jenis kristal gila. Air terjun Batu Asah ni terletak pada ketinggian sekitar 180 meter atas paras laut. Air dia mengalir terus dari kawasan tadahan hutan simpan. Sebab tu sejuk dia memang sampai ke tulang. Bila dah sampai takkan nak tengok je kan? Apa lagi? Jom! Air terjun Batu Asah. Di sini ketinggian dia lebih kurang 180 meter daripada paras laut, dan air ini merupakan air berpunca daripada hutan simpan simpangan Ulu Kelang. Dia mengajak kat kau ni. Kau boleh cakap. Tapi cantik lah. Bila shit sangat. Tak ada akta undang-undang di sini. Okey, sini hanya ada air untuk berenang. Undang-undang rimba. Undang-undang rimba. This is law of the jungle. Okay, so next time we should go more often. Hami. Mana anak Hami ni? Okay, cakap. Cakap lah. Cakap apa? Nama saya ke apa? Best. Oh, best. Oh, okey. Itu anak Hami, dia cakap best.
Okey, kita berada di air terjun Batu Asah. Okey, pada ketinggian 180 meter daripada paras laut. So kita trekking daripada Simpang ke sini lebih kurang masa 40 minit. Dan kita sekarang berada di air terjun nombor 4 untuk air terjun Batu Asah. Okey, betul. Setuju. Ni dah naik boat dulu. Itu je. Tak ada sponsor. No tour. Okay, this is one of the best adventure that I had after 10 years long. So this was interesting. So after that we can move to gunung. Maybe after another 5 rounds. Maybe after that we can. Memory. Best today is jaga jatuh. And then siapa lagi? Aisyah Sesat kena jalan. Aisyah kena marah dengan Sesat Chinese jalan. tu. Banyak memories pelik-pelik. Banyak memories lah. Azan pun jatuh. Azan jatuh. This is Tech Hiker at Batu Asah. Newbie to tech hiker. Nice experience. Thanks. Hi, nice to meet you all. Aisha, you want to say something? Very nice to be here. Thank you very much. Tak apa kau boleh skip kau orang seterusnya. How's about your experience here? Jujur, aku baru dengar. Tech Hikers di mana? Sedapnya. Say something. Hai. Kim. Bulan depan. Congrats all, you guys memang mantap. Rugi siapa tak pergi. Anything? Okey, tahniah semua yang berjaya sampai ke Bukit Batu Condong dengan air terjun Batu Asah. So kita akan menuju pula. Beri tepukan gemuruh untuk semua. Hikers di mana? Di Batu Condong dan air terjun Batu Asah. Selesai sudah eksplorasi kita orang ke Bukit Batu Condong dan air terjun Batu Asah kali ini. Memang satu trip yang penuh pengembaraan dan memori gila-gila dengan geng Tech Hikers. Korang yang belum pernah datang memang wajib letak tempat ni dalam bucket list korang. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button like dan komen kat bawah kita orang nak terjah ke mana lepas ni. Dan yang paling penting, subscribe channel ni. Terima kasih korang. Kita jumpa lagi in the next adventure.